So sekarang ni memang aku banyak lah dah start buat some more content untuk Amazon. Try to explore lah. Pasal aku ada je aku ajar dengan kawan-kawan ni dah start generate $5,000 $6,000 sebulan. And sale $5,000, mungkin take home dia dalam $1,500. Banyak tu. Banyak tu. Satu produk. So aku rasa benda tu boleh buat. Dan benda tu tak perlu full time lagi, especially awal-awal lah. Dengar tu korang kalau ada good product nak cari, okey lah. Aku nak cari market luar. Orang yang tepat. Macam mana nak content weh? Boleh cari aku kat Mata Kata ada. Aku ada kat TikTok ada. Dekat boleh PM macam tu je? Boleh. Hantar PA? Ada kadang-kadang. Okay. Belum ada betul-betul lah. Pasal aku tak promote sangat pun. So bila ada tu aku akan beritahu, okay, saya akan ada kelas contohnya bulan 7 nanti. So kalau nak tunggulah, standby je lah, nanti saya announce. So dia orang follow je lah, tengok. Dengar tu lah nanti. okay, boleh PM direct kat social media. Nama apa? Abu Turab Malik. Semua platform sama je. Abu Turab Malik dekat IG. Nama aku insyaAllah tak ada lagi lain sama lah. Senang nak cari. Senang lagi. Tak ada scammer Belum ada lagi lah. Belum ada lagi lah. Belum cukup famous untuk di scam kan. Tapi famous di belakang. InsyaAllah lah. Orang penting belakang ni. Tapi itulah, kalau nak belajar, insyaAllah akan ada lah. Lepas ni aku nak start actively mengajar sikit lah. Try take masa lah, mungkin kali every 2-3 bulan.